Kuih raya yang wajib ada, biskut Dahlia Klasik yang lembut, rapuh dan cair di mulut. Gabungan 3 jenis tepung, tepung kastard, tepung jagung dan tepung gandum diadun begitu rupa mendapatkan rasa yang begitu asli. Kesedapannya unik, tidak sama seperti biskut-biskut moden sekarang. Kalau makan sekali memang susah nak berhenti. Rasa kastard dia tersendiri, memang susah nak digambarkan dengan kata-kata. Apa kata kita cuba resipi biskut Dahlia Legend ini dan tips cara mendapatkan rasa yang istimewa. Kita gunakan pelantar margarin untuk dapatkan rasa orang lama-lama dulu ya. Dan saya ikut sukatan cawan untuk memudahkan cara masak. Cawan yang kita gunakan terserah pada masing-masing. Kalau nak banyak, gunakan cawan yang besar. Kalau cawan metrik tu agak kecil, saya gunakan cawan biasalah ya. So kita perlukan pelantar margarin dalam 1,5 cawan. Kita ukur macam ni je lah ya. 1,5 cawan pelantar margarin. Kemudian kita masukkan gula halus dengan cawan yang sama, sukatan ikut cawan yang sama. 1 cawan gula halus. Kita masukkan esen vanila sedikit dan 2 biji kuning telur. Bahan-bahan ni kita gaul-gaul manja sahajalah ya. Tak perlu pakai mixer. Gaulkan semua bahan ni sampai dia sebati sahaja. Kemudian bolehlah kita masukkan tepung nanti. Tepung yang kita gunakan 3 jenis tepung lah ya. Tepung gandum 1 cawan, 1 cawan tepung jagung, 1,5 cawan tepung kastard. Ini saja sukatan tepung untuk kita nak buat biskut Dahlia. Dan saya gunakan tangan ya. Kita pastikan tangan kita bersih. Paling senang gunakan tangan sebab kita nak gaul banyak tepung ni kan. Kita gaul gunakan tangan paling mudah. Kita gaul semua dengan sempurna sampai kita dapat satu adunan yang senang nak kita tekan nantilah ya. Dan dia tak melekat kat tangan kita dengan kita punya bekas ni lah ya. Lepas tu kita rehatkan sebentar lah ya. Bila kita dah gaul macam ni, kita rehatkan sebentar. Kita siapkan bahan lain pula. Kita potong ceri kita. Kali ni saya nak gunakan ceri merah dan juga ceri hijau. Dah siap potong kecil-kecil macam ni. Kemudian bolehlah kita mulakan operasi kita. Saya gunakan acuan macam ni. Ni acuan lama saya. Dah bertahun simpan, nampak dah kekuningan sikit. Tapi tak apa, masih boleh digunakan lagi. Puan-puan boleh gunakan acuan baru. Ikut pilihan masing-masing. Kita kepalkan macam ni. Kita masukkanlah ya dalam acuan kita ni. Kita tekan-tekan sikit sampai dia padat dan nampak keluar depan sikit macam ni. Bolehlah kita tekan dia atas loyang yang kita dah greasekan sedikit lah ya. Sebab dia ni ada tepung kastard, dia cepat melekat dengan loyang nanti. Kita greasekan sedikit loyang kita. Kemudian bolehlah kita tekan macam ni slowly sampai mana yang kita nak lah ya. Kemudian pusing-pusing sikit macam ni. Dapat tanggalkan dia. Buat lagi, teruskan sampai kita dapat penuhkan loyang kita ni. Senang sahaja kan. Kejap aja siap biskut ni, senang ya. Kita main tekan macam ni je dah dapat banyak. Mudah cara nak membuatnya. Biskut Legend ni memang mudah sikit lah membuatnya. Tapi rasanya sedap lah. Sebab dia banyak pakai tepung kastard. Sukatan tepung kastard dia lebih daripada tepung gandum dan tepung jagung. Sekarang dah siap. Kita bolehlah letakkan ceri kita. Saya letakkan 2 warna lah. Merah dan hijau, nampak lebih menarik. Kita hiaskan dia. Tekan-tekan sikit lah ceri tu ya. Dah lengkap lah semua. Kita dah letak ceri. Sekarang kita perlu anginkan dia bawah kipas ya. Untuk elakkan daripada kita punya kelopak-kelopak kuih ni turun waktu kita bakar nanti. Jadi petua katanya letak bawah kipas. Kita anginkan dia sebentar dalam 15 minit ke macam tu lah. Supaya cantik nantilah lepas kita bakar ya.
Kemudian kita panaskan oven kita dalam 170 darjah Celsius, api atas dan bawah, dan bolehlah kita masukkan biskut Dahlia Legend kita ini. Kita bakar dalam 20 minit atau mengikut oven masing-masing lah ya. Kadang-kadang ada oven perlukan 25 minit. Dah siap, kita keluarkan dan sejukkan. Kelopak dia tak adalah nampak cantik sangat kan, walaupun dah angin kan. Ini biskut lama-lama, biskut tradisi ni banyak pakai tepung custard, jadi susah nak kekalkan kelopak dia. Janji rasa dia rasa custard yang enak, itu yang penting lah. Saya suka rasa custard dia. So puan-puan boleh cuba biskut Dahlia Legend yang sedap, masukkan dalam bekas kedap udara. Boleh savekan resipi ini dan saya nak tahu komen dari puan-puan. Assalamualaikum.